Di timur tanah tinggi Sabah, tersegam sebuah daerah yang mendakap gunung dan menyulam warisan dalam setiap nadinya. Inilah Ranau, sebuah daerah yang terbentang megah sejauh 3,608 km persegi dari lekuk banjaran Kroke yang berliku hingga ke lembah Sungai Liwagu yang mengalir tenang, menjadi saksi kepada kehidupan yang bersatu antara alam dan manusia. Inilah Pekan Ranau, bukan sekadar pusat pentadbiran tetapi nadi kehidupan yang menghubungkan desa dengan dunia. Di sinilah terletaknya jantung pentadbiran daerah, pasar harian yang berdenyut dengan suara rakyat, terminal pengangkutan yang menjadi laluan harapan, serta institusi kewangan dan rumah ibadat berbagai agama yang berpadu dalam suasana aman dan saling menghormati. Kesemuanya mencerminkan keharmonian yang telah lama berakar, menjadikan Pekan Ranau bukan hanya tempat, tetapi cerminan jiwa sebuah komuniti. Ranau didiami oleh etnik dusun, khususnya subetnik Bundu Liwan, yang menjadi tulang belakang kepada budaya, pertanian, dan kehidupan harian. Mereka adalah penjaga adat, penggerak tanah, dan pewaris jiwa gunung. Di medan pendidikan, Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Saleh berdiri sebagai mercu ilmu dan harapan masyarakat Ranau. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1962 dengan nama asal Government Junior Secondary School. Institusi ini lahir daripada cetusan idea Tuan Haji Ruman Limbongot dalam Mesyuarat Agung USNO dan mula menerima pelajar pada awal tahun tersebut. Bermula dari tapak yang sederhana, sekolah ini terus berkembang menjadi pusat pendidikan menengah yang unggul, membuka jalan kepada anak-anak dari Tagudon Lama, Karanaan, Lohan, serta dari kampung-kampung dan daerah sekitarnya untuk melangkah ke dunia pengetahuan dan masa depan yang lebih cerah. Sebagai sebuah daerah pertanian, Lembah Ranau subur dengan padi sawah, tanaman warisan yang menjadi nadi ekonomi dan budaya. Di tanah tinggi, pertanian moden turut berkembang, sayur-sayuran, buah-buahan, koko dan bunga-bungaan diusahakan secara lestari, menjadikan Ranau sebagai daerah pertanian yang strategik dan berdaya saing. Ranau juga merupakan destinasi pelancongan yang memukau. Dari Kundasang yang dingin dan bergunung, ke ladang teh Sabah yang menghijau, dari kolam air panas Poring yang menyegarkan, hingga ke Taman Kinabalu, tapak warisan dunia yang menjadi kebanggaan negara. Ranau menyambut pelawat dengan keindahan alam dan keramahan budaya. Ranau turut melahirkan tokoh-tokoh politik yang berwibawa dan berpengaruh. Antara figura terkemuka yang berasal dari daerah ini
termasuklah Tan Sri Datuk Seri Haji Abdul Ghani Gilong, Tan Sri Kasitar Gadam, Datuk Mak Koding, Datuk Seri Panglima Masedi Manjun, Datuk Dr. Ewan Ebin, dan Datuk Dr. Joachim Gunsalam, serta ramai lagi yang telah mencorak lanskap kepimpinan negeri dan negara. Mereka telah menyumbang secara signifikan dalam pelbagai bidang pembangunan, menjadi suara Ranau yang lantang dan berprinsip di pentas negeri dan nasional. Ranau bukan sekadar daerah, ia adalah taman harapan, medan ilmu dan nadi warisan. Dari lembah ilmu yang membentuk generasi ke puncak dunia yang menanti langkah mereka, Ranau berdiri sebagai saksi kepada sebuah perjalanan yang tidak pernah padam. Datanglah ke Ranau, hayati keindahannya, pelajari sejarahnya, dan rasai denyut jiwanya. Kerana di sinilah tanah tinggi menyimpan cerita yang mendidik, menyentuh dan mengangkat jiwa.